hari ni? Kami tengah tunggu ejen kita nak servis gadget sebelum pusingan seterusnya. Oh, saya boleh tengokkan. Ha? Ini kan kamu punya? Oh, Kau tak nak cuba buka pintu ke? Oh, tapi saya tak tahu sangat sistem di sini. Takut nanti makin rosak pula. Lagipun, tengah seronok ni. Marilah duduk sekali. Tak naklah. Kejap. Ali cakap tadi dia nak datang sini. Mungkin dia boleh tolong kita? Apa agenda kau sebenarnya? Kenapa kau sebut sangat dengan Ali? Dia kan hero mata. Awak pun tahu? Semua ejen antarabangsa tahu cerita dia. Dari tak sengaja masuk mata sebab Iris, sampai dah kalahkan musuh-musuh mata. Lagipun, kesian tengok dia seorang-seorang. Saya tahu macam mana rasa sunyi bila hilang kawan. Tapi dengan semua yang dia dah lalui, mestinya pesaing terkuat dalam arena ni kan? Taklah buat mana. Awak cemburu ke? Apa? Kenapa pula nak cemburu? Aku bukannya ada apa-apa dengan Ali. Oh, bukan. Maksud saya sebab saya cakap dia pesaing. Tapi kalau Amara, maksudnya memang ada lah. Betul ke Elisha? Mana ada? Jangan merepek lah. Tengok, dah menyala